Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, pagi ni aku nak pergi hiking dengan D. Mengikut planning asalnya adalah kita akan gerak pukul 6.30 dari Broga, kita naik ke atas. Tapi sekarang dah pukul 7.19. Memang kena sidai lah hari ni. Aduh, hai. Korang layan je lah vlog ni. Hey guys, so hari ni kita akan pergi cari nasi. Tak, kita akan pergi cari nasi kerabu. So, kita dah start mendaki. Baru berapa minit dah penat. Dulu tak adalah berhutan sangat. Dah berhutan dah. Stamina saya sangat-sangat dah hilang. Dan nafas kuda. Kita kena teruskan perjuangan dan tetap berhati-hati. Tadi ramai tadi. Tapi kita nak naik tadi tiba-tiba ramai pula. Berlubang-lubang. So korang kena berhati-hati. Memang adventure. Tapi orang cakap Broga ni sesuai untuk beginners lah. Memang untuk beginners pun, cuma dia agak mencabar sikit. Kita dah sampai ke pintu masuk Broga. Ini laluan lama dan ini laluan baru. So kalau korang yang first time datang Broga ni, dia akan bagi dua pilihan tau. Kalau korang pergi jalan yang lama tu, dia kena bayar dalam RM7 macam tu. Tapi kalau yang baru ni free lah. Dia agak mencabar sikit lah. Dia tak senang lah. Macam jalan yang lama tu, korang just jalan je. Tu nampak. Let's go bang. Oh, sini luas lah. Sini sedap ni buat konten. Betapa mencanak dia. Dia cakap dah. Tu kena buat. Macam mana sofa? Nak meninggal lah? Meninggal. So kita dah melepasi hutan-hutan. Terik weh, panas. Korang tengok. Matahari dah kat atas lah. Orang dah start turun kat bawah semua. So kita orang masih nak naik. Dah terik ni, dah terik ni. Tak tahulah sampai atas tu macam mana panas dia. Thank you JC Life, sponsor kipas ni untuk video kali ni. Dia cakap senang tadi. Geram betul. Tahu tak, dia cakap Broga ni biasa je. Jarak trek 900 meter lagi. Come on. 900 meter lagi, come on. Licin, hati-hati. Berapa kali dah berhenti ni tengok ni. Cik minum air je. Lawa weh. Itu puncak kedua ke tak silap aku? So far tak good. Penat. Dan apa yang cabaran dekat Broga ni? oh, dia pacak weh. Lepas tu kalau korang rasa dia macam oh senangnya Broga, sebenarnya salah. Kau kena training tak tahu lah orang lain. Tapi yang korang-korang kata beginners tu, mampus lah. Dia tak beginners friendly ni. Dia penat weh. So kalau korang yang dari jauh ke ataupun yang dekat pun, korang kena naik pagi. Kalau nak naik time orang tengah turun ni memang akan jam lah. Dia akan lambat. So itu adalah puncak pertama, ini puncak kedua. Aduh, air dah habis sekarang ni. So masalah kita orang sekarang ni adalah air dah habis. Tahu tak siapa yang habiskan? Ni. Dia seorang je minum. Orang dah kering dah tekak ni. So tadi abang cakap kita naik atas ni puncak kedua. Lepas sana puncak ketiga dia akan mendatar. Dan betul lah kat sana tu. Sana tu puncak pertama. So kita terus skip je lah. Puncak pertama, kita pergi ke puncak kedua. Sikit lagi atas tu. Come on. Aduh, buat orang lady pun sampai pukul 10. Hiking pun sampai pukul 10. Good luck korang. Okay, thank you bang. Thank you. So Alhamdulillah kita dah sampai ke Gunung Tok Wan. Ini pintu masuk dia. InsyaAllah kita akan datang lagi kat sini. Kita akan comeback untuk pergi ke Gunung Tok Wan ni. Saya rasa macam menyesal, tapi best. Tadi dengan cerita kata senang. Nampak senang. Tu orang kata don't judge a book by its cover. Tolonglah jangan rasa Bukit Broga ni senang. Walaupun dengar macam oh Bukit Broga je 400 meter je, kau tak meninggal tadi. Oh jangan lupa bawa air banyak. Hydration is the key. Alhamdulillah settle. Kita orang je yang dekat atas ni. So kalau korang first time nak pergi hiking kat sini dan korang beginners, memang aku suggest yang penting
penting, jangan lupa hydration, bawa air banyak-banyak, pakai kasut dan bawalah sikit makanan untuk makan, sebab banyak perhentian kat sini. Kalau korang rasa video ni bermanfaat dan best, korang tekan like, komen dan subscribe aku untuk aku buat konten macam ni lagi. Hidup di Kedah, brother. Gerak lu.